Korang yang baru jumpa video ni, kalau korang berminat nak buat duit percuma ataupun kalau korang nak tengok bukti-bukti pembayaran daripada aplikasi yang saya kongsi dekat channel ni, korang boleh tengok dekat dalam saya punya grup WhatsApp. Selalunya kalau ada bukti pembayaran ataupun feedback terbaru, kita akan share dekat dalam korang punya grup. So guys, kalau korang nak tengok bukti pembayaran, boleh tekan link dekat bawah video ni. Nanti korang pilih je mana-mana grup yang korang nak join. So semua grup tu korang boleh masuk guys. Ataupun kalau korang nak pilih salah satu grup pun tak ada masalah, boleh juga geng. Dan satu lagi, kalau korang yang nak try aplikasi buat duit yang mudah pula, korang boleh dapatkan dekat saya. Kita ada banyak aplikasi buat duit yang korang boleh main. So klik sekarang link dekat bawah video ni, cek je saya dekat WhatsApp, minta saya aplikasi buat duit yang mudah untuk korang guna. Okay, jom let's go. Setelah sekian lama kita tak claim duit dekat dalam aplikasi ni, akhirnya hari ni kita akan claim juga reload TNG geng. So kalau korang tengok dekat sini, saya punya penembusan kali terakhir kita claim 1 hari bulan 7 2025. So maksudnya dah lebih setahun kita tak claim duit. Kali terakhir saya claim RM5 guys. So untuk survey pula dekat sini, kali terakhir kita jawab pada 28 hari bulan 7 2026. Masih lagi baru geng. Saya dapat 200 point. So kita punya balance point ada 4220. Jadi kita boleh claim reload TNG RM20. Kita boleh claim RM40 sepatut dia. Tapi saya tak nak dah claim sampai RM40. Kita try dulu claim RM20 guys. Cara nak claim dia, bila korang punya point dah cukup, korang klik dekat sini, tebus sekarang. Nanti korang klik dulu dekat garis 3 sebelah kanan atas ni. Lepas tu korang pilih ganjaran. Nanti korang tengok dekat belah bawah ni, korang klik tebus sekarang. Okey, lepas tu korang klik sekali lagi tebus sekarang. Dekat bahagian sini korang kena masukkan nama depan korang dengan nama belakang korang. Lepas tu korang tandakan kotak dekat bawah ni and korang klik simpan. Okey, lepas saja korang berjaya claim, nanti korang boleh check dekat email korang guys. Diorang akan hantar dia punya voucher tu dekat email korang. So boleh klik dekat email korang, cari dekat Gmail Ipsos IC. Lepas tu nanti kalau dia ada hantar reload pin, korang boleh klik dekat situ geng untuk claim korang punya reward. Korang buka dekat Gmail korang, nanti korang cari email daripada Ipsos IC. Nanti korang akan dapat email macam ni. So yang dekat bawah ni korang punya reload pin. So korang klik je lama-lama dekat pin tu, copy korang punya pin and buka dekat dalam TNG korang. Lepas tu reload saja macam biasa. Dan lepas tu duit tu korang boleh pakai lah, nak transfer ke dalam bank boleh, korang nak guna nak beli barang boleh, korang nak beli top up boleh, ataupun korang nak simpan dekat dalam TNG korang pun boleh, tak ada masalah. Siapa nak try guna aplikasi ni, saya dah sediakan link dekat bawah video ni geng. Nanti lepas tu korang klik link tu, dia akan bawa masuk dekat dalam diorang punya website. Lepas tu korang kena register dulu akaun korang. Nanti korang masukkan nama penuh korang, masukkan alamat email, korang punya tarikh lahir, password korang. Lepas tu korang tandakan kotak dekat belah bawah nanti. Lepas tu klik simpan. Lepas saja korang daftar, nanti korang kena verify pula korang punya nombor telefon. Lepas saja korang verify, korang dah berjaya masuk dekat dalam diorang punya website, baru korang boleh main guys. Okey, sebelum korang nak jawab soalan, sebelum tu dekat dalam aplikasi ni, untuk korang dapatkan point, korang kena jawab survey sahaja. Dia tak ada task yang lain. Dan survey dia senang untuk korang jawab geng. Okey, sebelum korang nak jawab survey, korang klik dulu dekat bahagian korang punya profile. Korang kena lengkapkan dulu korang punya profile bagi cukup 100%. So bila korang punya profile dah lengkap, barulah boleh start untuk jawab soalan. Nanti korang klik dekat sebelah tepi ni geng, semua tinjauan profile. Jadi korang kena lengkapkan. Pastikan semuanya tanda right guys. So lepas korang dah update, nanti kalau dia ada keluar survey dekat bahagian atas ni, korang boleh klik mulakan tinjauan untuk jawab soalan. Dan setiap survey korang boleh dapat sehingga 400 point. Itu paling banyak. Paling sikit korang boleh dapat 200 point. So untuk korang claim korang punya TNG RM10, korang hanya perlu jawab 3 ataupun 4 kali soalan sahaja. Lepas tu dah boleh claim RM10 guys. Kalau nak tengok dia punya jenis reward tu, korang boleh klik dekat bahagian ganjaran, ataupun korang scroll je dekat belah bawah ni geng. Dekat bawah ni dia ada tunjuk berapa jumlah point yang korang boleh yang korang kena kumpul dan apa jenis reward yang korang boleh dapat guys. So kalau korang nak claim RM10, korang kena ada 1000 point. 1000 point korang jawab lebih kurang 3 ataupun 4 kali soalan saja geng untuk claim korang punya reload pin. Satu lagi, korang boleh ajak kawan untuk dapatkan 400 point. Cara nak invite orang, klik dekat bawah ni, copy korang punya link, share dekat kawan-kawan, dekat dalam group, tak kisah korang nak share dekat mana. Kalau ada orang daftar menggunakan korang punya link and diorang jawab sekurang-kurangnya 3 kali soalan kot, untuk korang dapatkan 400 point. Dia bukan kita share kita punya link, orang download pakai link kita terus dapat point. Dia bukan macam tu guys. Kalau kita nak dapatkan bonus, kita kena pastikan orang yang kita invite tu kena main aplikasi ni, kena jawab soalan, baru kita dapatkan point. Tapi apps ni dia tak ada syarat pun kalau kita nak claim. Maksudnya nak invite orang boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. So siapa nak try, boleh tekan sekarang link dekat bawah video ni.
Ataupun kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain, boleh tengok dekat channel YouTube saya, Buat Duit Tanpa Modal. Kalau tak faham, korang boleh dapatkan senarai aplikasi buat duit dekat saya, ataupun korang boleh komen dekat bawah video ni guys. Nanti saya bagi korang senarai aplikasi buat duit yang mudah untuk korang guna. Okey, saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.